Oke semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang di channel Tommy Nasya MG. Jadi di video kali ini saya nak ajak Tarik dan Yusuf. Kita orang nak pergi di dekat kedai runcit. Sebab dia orang dah lama tak keluar. Dalam 10 hari macam tu. Ada jalan-jalan. Seronok tau dekat area kampung ni. Jadi saya nak belikan dia jajan sikit. Terima kasih tahu semua yang dah beli promo satu bungkus RM15. Untuk korang yang nak beli boleh wasabi saya ataupun WhatsApp saya. Nombor saya nanti saya letak dekat komen Promo ni last esok tu. Yusuf, janganlah makan batu. Kenapa makan batu ni? Okey, macam inilah suasana dekat area rumah saya, perkampungan guys. Suasana kampung masih okey lagi lah. Tapi itulah, disebabkan saya nak memasak, perlu tempat yang besar. Jadi InsyaAllah tahun depan aku pindah macam tu. Okey, ikutilah perjalanan saya hari ni guys. Dan jangan lupa subscribe. Ni suasana lorong. Yusuf, sini, pegang tangan papa sini. Tarik, jom. Kedai runcit dia dalam berapa dalam 700 meter daripada rumah. Tuan apa seronok jalan. Ini jalan kampung macam ni lah. Tak ada motor, tak ada kereta apa semua. Ni tengah ada pokok rambutan. Tarik sini. Nanti ada kereta, pegang tangan papa ni. Ni, tarik. Sini. Peganglah tangan papa. Suasana kampung guys. Best kan? Ambil jajan, cepat. Tu bagi dia pilih guys. Yusuf nak apa dengan Tarik? Yusuf? Ini Tarik. Pergi ambil jajan. Cepat. Bagi dia orang ambil jajan dulu. Adik tak nak roti ke? Ni. Nak tak? Tak nak. Abang nak ni kak? Tak nak. Tu nak apa? Pergi ambil jajan. Cepat. Aiskrim. Tengok bang, aiskrim bang. Tu banyak aiskrim. Tak nak ke? Ada nak jajan apa? Lagi? Abang nak apa? Si Yusuf yang tu guys, yang kuat makan jajan. Kalau Tarik tak ada banyak sangat. Saya nak tahu 5. Tahu 5. Saya beli tahu putih tu sebab sedap guys untuk kudak-kudak petang tahu yang ni. Tahu putih. Goreng je, lepas tu makan dengan cili rawit. Sedap. Ni kedai runcit kat rumah. Alhamdulillah lah, tak berapa jauh sangat. Apa? Ni bukan lah, ni tak boleh makan ni. Yang lain. Adik, ambil lah. Ambil jajan. Ambil aiskrim ke? Pandai ambil aiskrim. Adik nak lah. Ni adik. Ambil dik satu. Tu bukan aiskrim lah dik, tu coklat. Cepat, ambil lagi. Tak nak dah? Tak sampai ke? Ni coklat tak ada? Ini vanilla. Adik nak ke? Ni coklat. Ni dah hancur. Ni adik, ni adik punya. Nah. Belum. Bukan. Abang beli apa dengan adik? Tengok Tarik. Dah pandai dia bawa benda tu. Pegang elok-elok. Pegang. Adik bawa ni ke? Yusuf ni kena pegang sebab dia lasak. Kalau Tarik dia dah faham dah. Jom Tarik, jom. Boleh ke bawa? Okey, dah sampai. Jom masuk.
Korang nak tengok Yara tak guys? Buka kasut tu. Buat sini. Bak. Ha, buka kasut ni. Ha, buka. Buka kasut. Buka kasut. One more. Okay, dah pandai. Okay, hari ni kita orang masak sayur. Yang, saya tengah live lah. Masak sayur dengan ayam goreng. Ni ayam goreng dia sedap tau, Nasya. Masak dengan rempah dia sendiri tadi. Hai, cakap tarik. Apa buka ke? Sampai rumah dah guys. Nah, ni ada Yara ni. Nasya dia tengah dekat dengan bidak dia kerja sikit. Mana korang nak tengok ke? Baby Yara. Dah lama kan tak tengok. Sekarang umur dia 3 bulan. Leher dia dah kuat guys. Sini nak. Ya Allah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baby Yara. Tengok situ sayang. Tengok situ. Ni baby Yara. Tengok. Dah besar dia kan. Padahal baru pejam celik pun dia dah besar macam ni. Muka dia mirip siapa? Muka awak mirip siapa sayang? Ha? Muka awak mirip siapa? Tarik duduk sini. Tarik. Sayang baby. Cepat sini. Sayang baby. Lagi. Cepat. Lagi. Cepat. Ni siapa? Yara ni siapa? Ni? Papa. Papa. Ni? Tarik. Sayang baby. Cepat. Pandai. Kan? Guys, terima kasih tau. Video saya sebelum ni banyak yang bagi komen positif. Terima kasih yang dah menyemangatkan kita orang. Siapa-siapa yang nak beli lagi guys, sebab saya sekarang tengah kumpul duit sikit-sikit nak beli motor. Doakan tau, semoga dapat beli motor dalam minggu-minggu ni. Terima kasih yang sudah beli harga promo RM15. Terima kasih sangat, macam terus je. Ada 5-6 orang juga lah yang wasabi saya nak beli apa? Nak beli harga promo tu. Kemudian regular customer saya, sebab saya ada spam message kepada regular customer. Sebab saya beritahu kita orang ada harga promo kan. Terima kasih yang sudah beli. Terima kasih yang dah support kita orang. Terima kasih yang dah beri kata-kata semangat melalui WhatsApp ataupun komen dekat YouTube ni. InsyaAllah kita satu family akan kuatlah hadapi cubaan ni. Sebenarnya isteri saya lah yang paling agak drop sikit dari segi mental dia, sebab berlakunya kejadian macam gini kan. Tapi nak buat macam mana guys, orang kata tu bumi ni tetap berjalan, hari demi hari tetap berjalan. Kalau kita tetap mengeluh dengan keadaan ataupun dengan cubaan ni, percuma macam tu. Jadi kita lalui je lah. InsyaAllah semoga ada hikmah lah di balik semua ni. Sebenarnya kes ni dah hampir 1 tahun kita orang alami, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Tapi dia punya efek sengsara dia tu sampai ke hari ni tau. Macam gitu. Terima kasih semua yang dah support kita orang. InsyaAllah saya akan kerap lagi buat YouTube. Sebab saya nak kuatkan lagi lah. Nak kukuhkan kembali pasal ekonomi kita orang. Okay, itu saja guys video saya pada hari ini. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang tengok. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye bye.